Hai, Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak special sikit lah. Bukan senang kita nak dapat ni. Ini ialah telur sotong. Kalau kedai mamak tu selalu dia nak masak kari. Tapi hari ni akak nak masak telur sotong goreng Thai. Special gitu bulan-bulan Ramadan ni. Bahan-bahan yang perlu untuk ada senang sangat. Ni bawang. Kita gunakan dalam 2 biji. Bawang putih dalam 5 ulas. Ini cili merah. Kemudian 2-3 biji cili kering. Digunakan juga cili kering. Selain daripada itu, kita juga menggunakan ni lengkuas. Ini ginger. Apa namanya? Halia. Kunyit. Dan tak lupa juga bawang Holland dan cili Bangala. Itu saja bahan-bahan yang kita perlu ada untuk setakat ini. Sekejap lagi kita nak masukkan batang sadri ada kat sana. Bahan-bahan ni kita tak payah blender. Kita ikut resipi yang dah ada tu. Yang kita duk tengok-tengok tu. Dia tumbuk. Jadi kita tumbuklah bahan-bahan ni. Mula sekali kita nak tumbuk cili dengan cili kering. Okey, semua bahan-bahan tadi kita masuk seperti halia, lengkuas, bawang, cili kering, cili burung, cili merah. Memang susah sikitlah nak bagi dia hancur, lumat. Tapi kalau kita tumbuk macam ni, masakan tu pasti berbeza. Dia sebenarnya lagi sedap kan? Kita tumbuk sikit lagi sampai dia betul-betul lumat. Okey. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak dia sampai dia nampak garing-garing sikit. Okey. Kemudian kita masukkan telur sotong. Belum makan lagi dah rasa macam sedapnya. Dia telur sotong ni dia ada musim dia, bukan selalu dia. Kalau musim dia ada, kalau tak ada musim dia tak ada. Nampak kuning tu, kunyit kita pakai kunyit hidup tu. Dia punya cantik aroma kuning tu berbeza lah. Okey. Kita masuk air sikit. Bagi dia masak tu sebati dengan bahan-bahan dia tu, kita masuk air sikit. Okey. Kemudian kita masukkan garam. Agak-agak garam tu. Kemudian kita masukkan Maggi secukup rasa. Kemudian kita masukkan batang sadri. Kemudian kita masukkan cili Bangala. Kita masukkan warna kuning dan warna merah. Kemudian kita masukkan bawang Holland. Bahan-bahan ni kalau kita bubuh banyak, memang jadi sedap masakan kita. Kacau. Tengok macam dia pekat, tak ada kuah kan. Tadi kita dah bubuh air sikit. Ni kita dah bubuh bahan-bahan tu. Nampak macam kita kena tambah sikit lagi air. Kemudian kita masukkanlah sedikit gula. Kan? Bagi dia tambah ada rasa-rasa manis sikit, ada rasa-rasa masam. Baru balance. Okey.
Ini limau. Limau nipis, kita nak ambil air dia sahaja. Okey, bila kita tengok semua tadi yang kita masuk tadi, semuanya dah layu. Kemudian last kali kita masukkan air limau nipis. Kacau. Okey. Masakan kita telah pun siap. Okey. Special hari ini sotong goreng Thai. Cuba kalau jumpa sotong, selain daripada kita nak masak lemak, masak kari, apa kata kita masak goreng Thai hari ini. Sedap dan menyelerakan. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Selamat berbuka puasa. Nanti seminggu lagi kita dah nak raya. Bye. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang.